Allah, hai duit tak cukup pula. Apa, Pi? Pek, aduh Allah. aku macam ni Pek. Apa Ha. ni? Duit tak cukup Pek. Tapi solat cukup, apa semua cukup. Tapi duit dalam account bank ni asyik kurang je. Lepas tu kau mengharapkan Allah bagi kau cash debuk macam tu ke? Tak adalah, Eli bagi aku senang sikit Pek. Aku solat tunggu terbalik Pek. Nak minta kesenangan hidup ni Pek. Nangis lah Pek. Sebenarnya kan, kalau kita rasa solat kita dah cukup, cuba kita perbaiki lagi. Mana tahu orang kata mungkin masa kau solat tu kau tak cukup khusyuk. Nah, mungkin waktu kau ambil wuduk tu kau tinggalkan benda-benda yang sunat. So bila wuduk kau kurang sempurna, dia menjejaskan kualiti dalam solat kau sebenarnya. Nah, sebab dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri kita daripada perbuatan mungkar dan keji. Sebab tu ada juga dekat dalam dunia ni yang dia diberi segala jenis harta. Diberi kemewahan. Faham? Tapi hati dia tetap tak tenang. Oh, tentu lah. So kekayaan yang sebenar bukan dinilai daripada banyaknya harta yang kita ada kat dunia ni, tapi tenangnya jiwa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tu Pek, kalau aku ada duit aku rasa tenang Pek. Ya. Tapi sebab apa? Dunia. Kalau aku ada duit aku boleh sedekah, aku boleh buat apa-apa untuk senangkan orang lain Pek. Tapi tengah tak ada duit ni yang aku macam gelisah sikit ni Pek. So kalau kau ada duit kau boleh sedekah kat aku lah. Boleh, kau nak berapa aku bagi lah Pek. Gentle lah. Gentle. Hutang semalam aku tak bayar lagi tau. Sebab itu tengah tak ada duit. Tengah tak ada duit. Ada duit aku bagi.